Okey, pernah tak anda rasa bila buat kerja kumpulan, sepatutnya kan senang, tapi entah macam mana, selalu saja jadi kelam kabut? Dalam perkongsian kali ini, kita akan rungkai satu konsep yang sangat best daripada modul kemahiran prioriti strategik dan tindakan. Percayalah, ia akan ubah cara anda pandang kerja berkumpulan selama-lamanya. Kita semua pernah lalui benda ni kan? Salah faham, sana-sini, agihan kerja yang rasa macam tak adil dan perasaan yang paling tak best tu bila rasa macam projek ni dah tak boleh diselamatkan. Itulah kekacauan yang kita nak selesaikan hari ni. Jadi, macam mana kita nak keluar dari situasi huru-hara ni? Sebenarnya, rahsianya bukanlah kerja lebih kuat, tapi kerja lebih bijak. Kuncinya cuma satu idea yang boleh tukar semua kekalutan tu menjadi sesuatu yang jelas dan teratur. Jom kita tengok apa dia. Nah, inilah dia kuncinya. Kemahiran paling penting sekali ialah tahu apa yang anda sebenarnya boleh ubah. Ia bukan tentang mengawal semua benda, tapi tentang faham di mana letaknya tahap kawalan anda. Bila anda dah tahu, barulah anda boleh fokuskan tenaga pada benda yang betul-betul boleh datangkan hasil. Okey, sekarang kita akan bedah siasat sikit kerangka mudah ni. Ia akan bantu anda untuk faham apa-apa saja cabaran dan fokus pada perkara yang paling utama. Bersedia sebab lepas ni, cara anda tengok projek kumpulan mungkin tak akan sama lagi. Jadi apa sebenarnya tahap kawalan ni? Senang cerita, ia adalah kebolehan kita untuk bezakan tiga perkara. Apa yang kita boleh kawal 100%, apa yang kita boleh cuba pengaruhi sikit-sikit dan apa yang kita kena terima seadanya. Ia bukan soal ada kuasa atau tak ada kuasa, tapi soal tahu jenis kuasa yang kita ada. Kerangka ni ada 3 tahap yang sangat jelas. Pertama, kawalan langsung. Ini dunia kita. Kedua, pengaruh. Ini kawasan rundingan kita. Dan ketiga, luar kawalan. Ini benda yang kita kena lepaskan. Bila kita faham beza antara 3 ni, percayalah, semuanya jadi lebih mudah. Jom kita tengok satu persatu. Okey, kita dah tahu pasal tahap-tahap ni, tapi tahu saja tak cukup kan? Soalannya sekarang, macam mana kita nak bertindak berdasarkan tahap-tahap ni? Jom kita beralih kepada bahagian yang lebih praktikal. Jadual ni, inilah peta strategik kita. Mari kita mulakan dengan baris pertama, kawalan langsung. Ini adalah kawasan anda, tugasan anda, sikap anda, cara anda bercakap dengan orang lain. Segalanya di bawah kuasa anda sepenuhnya. Di sinilah 80% tenaga anda patut ditumpukan. Kemudian, baris kedua, pengaruh. Anda tak boleh paksa orang terima idea anda, tapi anda boleh memujuk, boleh mencadang, boleh bekerjasama. Inilah seni diplomasi. Akhir sekali, luar kawalan. Masalah peribadi kawan-kawan, tarikh akhir yang pensyarah dah tetapkan, grade akhir, semua ni kita tak boleh ubah. Jadi, apa strateginya? Terima, sesuaikan rancangan kita dan yang paling penting, lepaskan stres yang tak perlu. Ada satu pepatah yang sangat kena dengan apa yang kita bincangkan. Matlamatnya bukan untuk mengawal lautan, tapi untuk belajar melayari ombaknya. Maksudnya, anda tak boleh hentikan ombak masalah tu daripada datang, tapi anda boleh jadi pelayar yang hebat, yang pandai mengemudi kapal anda melepasi semua cabaran. Baiklah, kita dah ada semua kepingan puzzle ni. Sekarang, masanya untuk kita cantumkan semua menjadi satu plan tindakan yang mantap yang boleh anda guna serta-merta untuk mana-mana projek kumpulan lepas ni. Ini dia senarai semak anda. Boleh simpan, boleh guna selalu. Pertama, kenal pasti dulu. Mana satu dalam kotak kawalan langsung, pengaruh atau luar kawalan. Lepas tu, utamakan. Letak 80% tenaga pada kawalan langsung. Kemudian, bertindak atas apa yang anda utamakan tu. Jangan tangguh-tangguh. Tenaga yang selebihnya, gunakan untuk pengaruh, berbincang, bekerjasama. Dan akhir sekali, terima. Belajar untuk terima dan sesuaikan diri dengan benda yang anda tak boleh ubah. Nampak tak? Pada akhirnya, semua ini adalah tentang menukar cara kita berfikir. Daripada rasa kecewa dan tak berdaya, kita beralih kepada tindakan yang fokus. Kita bukan lagi jadi mangsa keadaan, tapi kita jadi arsitek yang membina kejayaan bahagian kita sendiri dalam projek tu. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan, satu cabaran kecil. Esok, apakah satu perkara dalam kawalan langsung anda yang anda akan fokuskan? Bukan 10 benda, cuma satu. Mungkin cara anda susun to-do list anda. Atau mungkin cara anda balas mesej kawan sekumpulan. Kuasai satu benda kecil tu dulu. Sebab dari situlah anda mula belajar untuk melayari ombak, bukannya cuma melawannya.